Dia timbul pula kecoh isu kuil haram. Pertama memang aku tak setujulah pasal kuil haram. And satu lagi, berkenaan dengan kuil haram ni, dia bukan orang Melayu je tak setuju. Malahan orang berbangsa Cina yang beragama lain pun, Kristian ataupun beragama Buddha pun tak setuju. Sebab apa? Isu kuil haram ni bukan didirikan atas tanah Melayu saja. Tanah bangsa agama lain pun ada juga. Tapi satu je, cara macam mana kita nak tangani masalah ni. Bila kita buat satu himpunan ataupun kita buat satu demonstrasi berkenaan dengan kuil haram ni, pertama, kuil haram ni bukan baru wujud. Dah berpuluhan tahun dah wujud. Sepatutnya yang kau kena desak ialah PBT. Faham? Kau desak PBT untuk menjalankan perobohan ke apa ke, ataupun kau pergi jumpa dengan rumah-rumah ibadat yang didirikan di atas tanah yang bukan hak milik diorang ni, yang didirikan secara haram ni. Kau pergi jumpa, kau desak diorang tutup. Bukan kau pergi melalak terpekik terlolong dekat Sogo tengah-tengah malam. Tu gampang. Ni aku nak bagi tahulah kepada yang geng-geng celup ni. Faham tak maksud celup? Dia tak adalah pun ori-ori betul-betul Melayu pun, ataupun betul-betul asal-usul Islam. Kan? Asal usul pun ada juga Hindu dalam tu. Bila kau masuk Islam, ini bukan cara dia. Faham? Kau buat kekerasan, kau buat demonstrasi, itu takkan melambangkan bahawa agama Islam ni ialah satu agama yang meraihkan agama yang lain, dan dalam masa yang sama perlu minta diorang ni untuk patuhi syarat dalam perlembagaan negara ataupun undang-undang. Bangang, macam kau seorang je yang Melayu Islam, ataupun kau seorang je Islam dalam Malaysia ni yang tak setuju pasal kuil haram ni. Cina pun ada tak setuju. Tapi ada cara dia. Dah kena tahan, mengeluh. Assalamualaikum.